Ultraman host mana yang diselamatkan oleh bapanya dan seterusnya menjadi Ultraman? Jawapan ialah Ultraman Dyna. Human host Ultraman Dyna itu Shin Asuka adalah seorang yang kelakar dan semangat tinggi, menjadikan series ini sangat menarik dan disukai ramai. Kazuma Asuka itu ayah kepada Shin Asuka, seorang juruterbang, telah masuk ke dimensi cahaya yang misteri dan menjadikan beliau seorang Ultraman. Dan apabila satu hari beliau mendapati Shin Asuka dalam keadaan bahaya, beliau telah berentasi alam semesta untuk menyelamatkan anaknya dan secara langsung telah bergabung dengan anaknya untuk menjadi Ultraman Dyna. Dalam episod terakhir, Dyna menghadapi ancaman kosmik daripada Grand Spur, iaitu makhluk yang cuba memusnahkan sistem suria. Selepas pertarungan ikonik tersebut, Asuka telah hilang ke dimensi yang lain. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultra Brothers mana yang paling tua dan juga merupakan komander kepada mereka semua? Ultraman mana yang dikenali sebagai Ultraman Bumi? Jawapan adalah Ultraman Gaia. Ultraman Gaia mula dibenarkan pada tahun 1998 dan merupakan trilogi antara Ultraman 3, Ultraman Dyna dan Ultraman Gaia. Gaia berasal daripada cahaya Gaia, iaitu kosmik yang bertindak balas dan kesalahan bumi dan kehendak bumi untuk melindungi daripada ancaman luar. Gaia memiliki serangan seperti Photon Edge dan Quantum Sting untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Satu fakta yang menarik ialah Ultraman Agul juga muncul dalam siri ini. Mereka pada mulanya bertelagah tapi akhirnya bekerjasama untuk mengalahkan musuh-musuh yang muncul daripada angkasa. Musuh utama Gaia adalah Radical Destruction Bringer. Itu satu kuasa jahat yang ingin memusnahkan segala kehidupan di bumi ini. Dan antara raksasa mereka adalah Zod. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang merupakan anak kepada Ultraman Taro? Ultraman mana yang dikenali sebagai Ultraman Biru? Jawapan ialah Ultraman Agul. Ultraman Agul merupakan salah satu watak utama dalam siri Ultraman Gaia. Human host Ultraman Agul adalah Fujimiya Hiroya yang merupakan seorang saintis yang bakat yang merupakan anti-hero dalam siri Ultraman Gaia. Ultraman Agul dikenali kerana merupakan tenaga di bumi, terutamanya elemen air semasa bertempur dengan kaiju-kaiju yang datang ke bumi. Salah satu serangan utama Ultraman Agul adalah Photon Crusher. Form utama ialah Agul version 1 yang kemudian dinaik taraf kepada Agul version 2 yang mempunyai lebih keseimbangan daripada kuasa dan ketahanan. Pada awalnya Fujimiya bersikap dingin dengan Gamu untuk host Ultraman Gaia. Kemudian perbezaan ini menjadi persahabatan apabila Fujimiya menyedari kepentingan melindungi manusia di bumi. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang takutkan kekotoran? Ultraman mana yang bertukar menggunakan coklat? Jawapan ialah Ultraman Nice. Ultraman Nice berasal daripada TOY 1 dan dibenarkan dalam siri iklan pendek pada tahun 1999. Ini merupakan kempen untuk mempromosikan mainan Bandai. Setiap episod hanyalah sekitar 1 minit dan tayang kepada iklan TV selama 20 episod. Host Ultraman Nice adalah Kinga Imuboshi, di mana beliau akan makan coklat khas bernama Nice Chocolate sebelum bertukar menjadi Ultraman. Ultraman Nice memang direka untuk mempromosikan mainan Bandai di Jepun. Oleh itu beliau dikenali sebagai Ultraman iklan. Ultraman Nice juga muncul dalam mini series Ultra Galaxy Fight Destined Crossroad. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang merupakan Ultraman kebanggaan kita? Ultraman mana yang merupakan nombor 15 dalam series Ultraman? Jawapan ialah Ultraman Neos. Siri Ultraman Neos pada awalnya ingin dikeluarkan pada tahun 1985, tapi namun akhirnya dikeluar pada tahun 2000 hanya dengan 12 episod saja. Neos bersatu dengan Genki Akura dalam pasukan Heart untuk melawan dengan kaiju-kaiju yang datang ke bumi. Dalam siri sini, Ultraman Neos juga dibantu oleh Ultra 721 untuk melawan dengan kaiju-kaiju. Musuh utama Ultraman Neos dan siri sini ialah Mind's Heart, terjemahan daripada Dark Matter yang tujuan asalnya ingin menguasai bumi. Dalam episod terakhir Epic, Ultraman Neos menggunakan Neo Memory untuk mengalahkan Mind's Heart.
Beliau juga dibantu oleh Ultra 731 untuk mengalahkan kaiju tersebut. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang dikatakan telah mempelajari seni bela dan terkuat dalam semester? Ultraman mana yang punya 4 dinamis? Jawapan ialah Ultraman Nexus. Ini merupakan review saya berkenaan Ultraman Nexus Part 1. Pada tahun 2008, selepas insiden Shinjuku 2004, Ultraman Noir membuat keputusan untuk bertransformasi menjadi Ultraman Nexus untuk meletak di bumi demi melindungi bumi daripada Space Beast. Ultraman Nexus merupakan bentuk lemah atau downgrade kepada Ultraman Noir untuk beradaptasi dan juga untuk mengurangkan kuasa supaya boleh digunakan oleh dunamis manusia di bumi. Jun Humia merupakan dunamis pertama Ultraman Nexus dalam siri ini, di mana beliau mengalami trauma setelah rasa bersalah kerana gagal menyelamatkan seorang anak yatim yang bernama Sierra. Namun dalam siri ini bukan semua orang sukakan Ultraman Nexus, utamanya pasukan elit itu Night Riders. Dalam siri ini, Kazuki Komon itu salah seorang anggota Night Riders percaya bahawa Ultraman Nexus adalah makhluk yang baik. Ini adalah kerana Kazuki Komon telah diselamatkan oleh Ultraman Nexus. Dan beliau tahu Shinya adalah merupakan Ultraman Nexus dalam siri. Kazuki Komon juga bekerjasama dengan Shinya dalam menentang ancaman terbesar itu Dark Force. Rico itu kekasih Komon yang telah meninggal dunia adalah merupakan host kepada Dark Force. Pertarungan akhir Dark Force berlaku dalam Dark Field, di mana Dark Force telah mengamalkan Komon daripada Nosfero. Dan akhirnya beliau telah mati dalam pertarungan ini. Ancaman seterusnya adalah Dark Mephisto, di mana beliau cuba menyesatkan Komon tapi tidak. Jadi untuk mengetahui lanjut mengenai pertarungan antara Kimia dengan Dark Mephisto, saksikan dan juga nantikan video saya The Ultraman Nexus Part 2. Ini adalah review Ultraman Nexus saya Part 2. Masa berlawan dengan Dark Mephisto, Jun Himia telah bertewas dan Roh Sierra telah bangkit untuk memberi semangat kepada beliau. Dengan bantuan Night Riders, Ultraman Nexus berjaya mengalahkan Dark Mephisto. Selepas itu, Giant Nexus perlukan dunamis baru. Dunamis kedua, Ren Senju, seorang remaja eksperimen yang mempunyai kuasa ESP, bangkit sebagai Nexus Junis Blue. Dunamis ketiga adalah Nagi Saiju, yang mana ibu bapanya telah dibunuh oleh Dark Zagi. Musuh sebenar Ishibori yang merupakan ahli TLT telah menyerap kuasa Nexus dan kemudiannya menjadi Dark Zagi. Dalam saat genting itu, Giant Nexus telah memilih Kazuki Komon sebagai dunamis keempat. Nexus kemudian berlawan dengan Dark Zagi dalam pertempuran yang sangat epik. Dalam pertempuran yang epik ini, Dark Zagi suka dikalahkan. Dan Ultraman Nexus akhirnya berubah kepada bentuk asal itu Ultraman Noir dan dengan mudah mengalahkan Dark Zagi. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang merupakan bapa kepada Ultraman Zero? Ultraman mana yang terkenal dengan kemampuan yang bergerak dengan sangat pantas? Jawapan ialah Ultraman Max. Ultraman Max merupakan Civilization Guardian telah datang ke bumi dan telah bersatu dengan Kaito Tuma untuk mengalahkan kaiju-kaiju yang datang ke bumi. Pada awalnya, Ultraman Max hampir dikalahkan oleh Zeton, namun telah diselamatkan oleh Ultraman Xenon. Ultraman Xenon telah memberikan Max Galaxy kepada Ultraman Max untuk digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan kaiju-kaiju yang lain. Dan pada pengakhirannya, Ultraman Max telah berlawan dengan Giga Berserk, di mana Ultraman Max telah tewas dan menjadi batu. Namun dengan bantuan daripada Dash, Ultraman Max berjaya dihidupkan semula. Dan akhirnya Ultraman Max berjaya mengalahkan Giga Berserk. Dan akhirnya telah pulang ke planet Nebula M78 bersama dengan Ultraman Xenon. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang merupakan pelindung dan penyelamat kepada Ultra Warriors sekiranya berlaku di pusat? Ultraman mana pada planet M78 yang datang ke bumi 25 tahun selepas Ultraman AT? Jawapan ialah
Ultraman Mebius. Ultraman Mebius merupakan Ultraman yang memberi penghormatan kepada Ultraman Brothers, iaitu Ultraman Hayata, Ultraman 7, Ultraman Jack, Ultraman Ace dan Ultraman Taro. Mebius boleh berubah bentuk pada Mebius Phoenix Brave dan Mebius Infinity. Itu gabungan Mebius dengan Ultra Brother. Dalam pertarungan terakhir antara Mebius dan Alien Emperor, Mebius telah bergabung dengan ahli-ahli guys untuk menjadi Mebius Phoenix Brave. Ultraman Zofi juga datang untuk menolong Mebius dan sekaligus mengalahkan Alien Emperor. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman host mana yang diselamatkan oleh bapanya dan seterusnya menjadi Ultraman?